Kita i'tikad atas zat Tuhan tadi itu atas daripada arash. Pia i'tikad lah ni kata. Mari tengok. Mari tengok. Ni kitab apa nama ni? Kitab pia ni? Kitab Imamul Bukhari Mujassimah kita. Gani nak kata? Tak dengar lagi dah. Sungguh sikit Kita wasa nak dengar ni. Kata Imam Bukhari Mujassimah ni. Tak ke? Lepas tu kalau orang yang tetap, dia baca sungguh kitab tu tapi tak faham. Syarah kitab ni. Syarah kitab ni. Kitab ni Khalqu Af'alil Ibad bagi Imam Muhammad ibn Ismail Bukhari. Yang ditahqiqkan oleh dia ni. Abdul Rahman Umairah. Cetak ke yang ketiga. Balik tengok muka 30. Ni habis dah taning ni. Imam Bukhari kita jumpa dengan Yaisak senyum dah lah. Habis dah taning ni. Tengok ni. Besar sikit nak besar sikit. Tu besar sikit. Tak ke? Kita besar sikit. Dia kata waqala Wahb bin Jarir. Wahb bin Jarir ni dia. Datuk Ning gak tak nak kecek dah lah anak murid Imam Ahmad. Orang tak sepakat, anak murid Imam Ahmad ni. Datuk ni. Dia kata kano dengar. Al-Jahmiyatuz Zanadiqah ya tu. Jahmiyah ni puak munafik ya tu. Innama yuriduna annahu laysa 'alal 'arsy istawa. Puak dia duk kacau-kacau pun nak ayat kata tidak ada di atas arah tadi itu Tuhan yang tertinggi. Mana zat dia serta pangkat. Hak tu yang nak. Kuat sikit deh. Tapi pada dengan orang tuduh kata kau orang mujassim mah. Tuhan tak baca kitab. Ada ke tak kitab Khalqu Af'alil Ibad ni? Tu seorang. Yang kedua, waqala Ibnul Mubarak. Pia Abdullah Ibnul Mubarak. Datuk Abdullah bin Mubarak kata kena, la naqul kama qalatil Jahmiyah. Kami tak kata sebab umpama orang Jahmiyah tu kata innahu fil ard. Tuhan tu duk bombing. Ha huna sining. Bal 'alal 'arsy istawa. Bahkan dia tadi itu atas arash. Waqila lahu, orang apa tanya dia lagi? Tanya dia. Tanya Abdullah bin Mubarak, kaifa ta'rif rabbana? Kita nak kenal Tuhan lah mana? Nak kenal makrifah ni. Nak kenal lah mana? Na'rifu rabbana ni qala fawqa samawatihi ala arsyihi. Atas pada 7 patala langitnya, atas arasnya. Guna. Mujassimah dah ni? Wahai Tuan. Tuan tu baik rakyat. Ada kata ni mujassimah. Mudah. Kami dah pergi sini. Kena tes sini lah baru kena. Ya tak boleh kalau kami duk turun ni. Tak kena ni lagu ni. Rakyat tak kenalah mana. Mudah ya, tak ada apa. Nampak tu tak? Kenalkan Abdullah bin Mubarak. 180. 181, maaf. 181. Ada apa? Abdullah ibn Mubarak hak tu ghari bil Quran hak tu Mu'tazili. Lain-lain tu hak tu 200 lebih. Hak ni 181. Jangan duk tipu orang ngaji tarikh. Orang ngaji tarikh tak boleh tipu, dia tahu. Tengok soal lagi. Wa qala Sa'id ibn Amir. Sa'id ibn Amir ni dia. Tengok Sa'id ibn Amir ni iaitu anak murid Imam Ahmad juga. Tok guru bukan? Tok guru Imam Ahmad Ishaq ibn Rahawiyah. Tok guru dia. Sesat dah Kalau sesat Imam Bukhari tak boleh akidah dia lah ni. Nak pelaga dengan bahu tak erat gay ni kita ni. Mati bila? 208. Tu baru salafus salih sungguh. Ni kitab kita duk bawa ni. Kata kena. Al-Jahmiyatu asyarru qawlan minal Yahudi wan Nasara. Jahmiyah lebih jahat, karuk lebih daripada Yahudi Nasara lagi. Hai apa? Qad ijtama'atil yahudu wan nasara wa ahlul adiyani
anna Allah tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsy wa qalu hum laisa 'alal 'arsy syai'un. Ijmu' Yahudi, Nasara, semua agama kata Allah Ta'ala itu di atas arasy tertinggi ia. Nya kata puak Jahmiyah ni atas arasy tak ada apa sekarang. Nak kata no? Oi. Nak tolak tak gini ni kita ni. Nampak tu tak? Lepas tu kata lagi Abdul Aziz ibni Abi Salamah tu bawah tu. Abdul Aziz wa qala Abdul Aziz ibni Abi Salamah tu Datuk Ning tabi'in pernah tengok Abi Sa'id al-Khudri. Mati bila? 192. Ia kata kena ihzar minal mirrisi. Hak kita buah ka tu. Ihzar, jaga daripada merisi. Merisi ni anak murid Jahsh bin Safwan. Wa ashabihi, dan kumpulan dia. Fa inna kalamahum yastajlib az-zandaqah wa ana kallamtu ustazahum Jahman. Aku tadi itu kecek. Dia sempat kecek dengan tok guru dia. Tok guru bagi merisi. Jaga molek puak ni. Dia nak heret kita jadi munafik, dia kata. Balah mana? Aku dah kecek dengan ustaz dia. Falam yuthbit li anna fis sama'i ilahan. Ia tak percaya kata di langit tadi itu, mana atas daripada arasy adanya Tuhan. Nak guna nak kata. Kitab dia ni. Ning kitab khalqu af'alil ibad bagi Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lepas tu Mujassimah. Nak katakan no kita. Rak lawan ada ulama kita sini ni. Apa? Kita lah mana duk koyak kau orang Mujassimah. Baca kitab Pautai. Baca kitab Pautai, apa buah aja.